Korang first time datang Flexi Mart, jom tengok apa korang boleh beli dengan RM10. Banyaknya pilihan makanan kat sini. Tak tahu nak order apa. Tapi orang cakap mi kari kat sini sedap. Jom kita cuba. Hai, saya nak beli kari and lemon lime tea satu. Wah, kita ada RM3.73 lagi untuk belanja. Apa kita nak beli Apa kata kita beli dessert? Wah, banyaknya pilihan. Apa kata kita beli ni nak? Macam sedap je. Ni kita dah beli mi kari, air dan dessert. Sekarang kita ada baki RM1.23. Apa lagi nak beli dengan RM1.23 ni? So, kita tambah RM1 untuk deterjen. Korang, kita berjaya spend semua ni dalam satu resit bawah RM10. Yeay, kita boleh kerja sampai petang. Lepas ni, I nak try menu-menu lain pula. Jom tag kawan-kawan korang yang suka makan sedap tapi nak jimat.